Okay, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Hari ni ada Satria 1.3 4G 13. Masalah dia, kereta ni dah convert brake disc belakang lah, 1.6 depan dan belakang. Tapi satu masalah dia, dia punya handbrake tak makan lah. Handbrake dia tarik pun turun. Bahaya lah kan. Jadi dia datang, memang kita akan buat lah dia punya sistem brake belakang ni lah. Handbrake ni memang dekat kaliper brake belakang lah. Kita kena servis lah. Boleh tengok lah macam video tu kita servis macam mana. Siap dengar restore, spray satu kali bagi nampak macam baru. Okey, bila kita buat belakang tu, kita dah servis apa semua, kita check sekali lah. Kalau handbrake punya masalah ni, first kali kena check kaliper brake. Dia punya piston jam tak jam, lepas tu lever yang dekat brake kaliper tu jam ke tak jam. Lepas tu handbrake cable pastikan tak jam dengan lever. Lever untuk handbrake tu kena tengok, pastikan lorong yang betul dia duduk Okey, kita boleh tengok lah macam ni, macam kes Satria ni kita boleh tengok nampak. Jam lah ni, dia boleh keluar sikit je. Lepas tu nak patah balik tak boleh lah. Ni pun sama nampak ni. Dia dah sangkut-sangkut tau. Benda ni nanti dia akan jadi macam mana tau. Kita dah turun handbrake tapi lever dekat brake caliper tu tak patah balik. Tu nanti brake panas, brake pad makan sebelah. Tu lah punca dia tu. Okey, ni handbrake lever ni. Ni masalah dia apa tau. Cuba tengok sini. Nampak ni? Ni. Dah kemik lah ni. Bila dia punya rail dia ni kemik macam ni, jadi kabel handbrake tu akan terselit dekat celah ni tau. Kita tarik, kabel tu termasuk dalam celah ni. Tak boleh. Nanti lama-lama dia gesel, tarik tas, putus yang untuk dia punya lever punya kabel. Bukan kabel handbrake, lever kabel dia tu. Yang satu pecah bagi dua tu. Kabel tu. So kalau kes macam gini, ini nampak tak, dia dah haus tau, dia dah makan dah ni. Dia tengok ni. Nampak? Ni. Haus ni. Sebab dia sangkut dengan bracket dia ni. Jadi ini cari je afkat. Afkat masuk. Dah. Selesai. Okey, kereta pun dah siap pasang, kita boleh tengok. Macam ni, restore dia. Dia nak merah, so kita buat merah. Okey, jangan lupa lepas buat servis brake caliper, pastikan flushing. Flushing sistem brake dia. Okey, boleh tengok lah sini. Okey. Bersih dah. Dah putih dah. Okey. Okey, kita boleh tengok dia punya piston yang asal lah. Okey ni. Nampak ni. Ini kalau karat dia dah sampai berlekuk dekat dalam piston ni, dah tak boleh pakai. Sebab apa? Ni silkit tau. Silkit ni dia akan turun naik ni, piston ni. Bila dia sampai dekat yang longkang tu, dia akan stuck, menyebabkan dia jam. Dia tak nak patah balik. Nanti brake panas, handbrake pun tak makan sebelah ni. Jadinya untuk kereta ni tukar satu je piston. Sebab piston lagi satu tu elok lagi, cantik. Dia cuma karat halus, kita polish balik dia boleh kilat. Yang ini kita dah polish dah polish, memang dia tak nak dah, sebab dia lekuk dalam, memang dia tukar. Ni seal-seal kit dia lah. Kita ambil yang satu set lah. Satu set semua dengan getah-getah luar sekali. Okey, alhamdulillah. Kita pun dah siap flushing, dah tukar kabel handbrake, dah tukar lever, dah servis, dah tukar repair kit. Kita pun dah test tadi, pusing. Satu round kita pusing. Lepas tu kita cari bukit yang tinggi macam ni, tarik handbrake, okey, dah tak turun dah. Okey, mana nak servis kereta, mana nak repair kereta tu, mana nak cek undercarriage, bunyi, brake tak makan ke, brake keras ke, leaking minyak hitam ke, minyak gearbox ke, boleh datang buat kita lah. Okey, di mana? Di Zalan Auto, Kelapa Sawit, Kulai. Okey, tu sana.